Adan. Nam. Sini. Sabarlah. Adan ni dia lain macam kakak dia, Lando. Dia kalau dah kenyang, dah puas menyusu, dia macam sawan sikit. Ronta-ronta. Jantan kot. Gaya ni memang jantan. Ni dia. Hari ni hari yang ke-21. Alhamdulillah, Allah bagi dia besar. Sihat. Dah kita letak dalam kandang lebih selesa, lebih luas. Ini kita letakkan dalam rumah. Menyusu di tangan. Muka besar. Tengok dia. Sedap. Ini pakai susu Anlin. 0 hingga 2 tahun. Kita bancu panas ni. Air panas. Kowe ni. Terus kita bancu susu. Dan bagi minum. Dia suka yang panas-panas. Yang sejuk tak nak dia. Dia suka yang panas-panas. Ni pun kita terpaksa tekan. Tekan sikit supaya susu dia banyak keluar. Dan bila dia geram, dia meronta, dia gigit puting. Dah berapa kali dah tukar puting ni. Kena beli puting dengan botol sekali, satu set RM8. Puting je tak ada jual. Nanti kita nak cuba beli dengan online. Ada jual puting dengan botol RM1 je. Dah lah order dah. Nanti kita beli.